Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali. Lama tak buat video ni. Okey, sekarang ni nak masuk ke padang pasir ni, nak memancing lah pagi ni. So sekarang ni pukul 3.50 pagi. Pancitkan tayar. Biasa 38 PSI. Jadi turunkan ke 18 PSI. Setengah lah, 18 PSI. Bersama kita ada Encik Rusdi. Ya, selamat pagi. Okey, nanti kita tengok siapa dapat ikan. FND bakar kembara menanti, langkah berani takkan berhenti. Debu jalan jadi saksi, semangat jiwa terus membara. Alamak. Okey, dah sampai spot. Jam 4.50 pagi. Belum lagi terbit matahari. Kita dah sampai spot. Parking kereta kat situ. Ada orang dah mancing, start mancing. So nak baling kat sini lah. Bismillah. First cast Bismillah. Oh, tak jauh. Tak kena masuk dalam air. Ni masuk dalam air. Ui, dalam ni. Dalam. Bagus ni. Okay, second cast. Bismillah. Yang ni tak jauh. Ha? Belah kanan. Ada? Oh, ini apa? Tak nampak.
1 minute later. Oh, dah dapat satu ekor. Kawan kita tengok kan. Pelan-pelan, slow. Sayang nanti. Slow. Ha? You baling jauh tak? Oh. Tadi pakai SP kecil lah. Tengok. Mana dia? Tak tahu besar. Allah. Yang pakai kecil, ikan besar makan. Joran kecil je baru dapat. Oh, besar ni katanya. Beli untuk anak jorannya. Tu nampak? Besar. Tak nampak lagi. Tu dia. Woohoo! Berbaloi. Tarik bang. Berbaloi. Meat fish. Janji ikan. Oh, besar. Dia nak hak ke apa ni? Trimoli apa? Traveler. Dah lenguh. Alamak, patah ke apa? Aduh, sayang. Besar ke tu? Sayang lah. Okay, dapat guys. Dapat. Mungkin tak besar tapi dapat lah. Oh. Kobia ni? Ini ikan yang lekat kat kayu tu. Kobia? Kobia? Oh lah anak. Kobia, anak kobia. Bang, takut kau ni. Okey. Dapat. Kobia. Huh. Kobia ada mak dia tu bang. Mana tu? Situ lah. Siapa tahu ikan ni bagi tahu. Nak cuci tu. Cuci. Bismillah. Tadi saya buang. Off record ni. Off record. Oh. Alamak. Tengok ni. Terlepas. Alkisah. Tak apa. Kisah. Tak apa-apa ada lah ikan. Dapat terlepas lah. Nampak? Aduh. Terus. Okey lah. FND bakar kembara menanti, langkah berani takkan berhenti. Debu jalan jadi saksi, semangat jiwa terus membara. Angin gurun jadi teman, panas terik bukan halangan jauh. Perjalanan bukan beban, kerana hati tetap bertahan. Terus melaju, impian tinggi ingin dikejar. Walau jatuh bangun selalu takkan pernah gentar.